Penat tak bila asyik kenal orang, last-last hubungan tu tak menjadi? Mula-mula manis, seronok berborak hari-hari, tapi akhirnya menghilangkan diri. Rupa-rupanya dia tak serius pun untuk hubungan tu. Kita pun yang serius mencari ni, ulang benda yang sama, ulanglah lagi dan juga lagi. Satu je nak cakap, bukan kita ni tak cukup baik. Cuma mungkin kita berada dalam tempat yang salah dan juga kita berkenalan dengan orang yang salah. Lepas ni, serius dan tegas dalam mencari jodoh. Cari dalam circle yang baik-baik. Mulakan sesi ta'aruf dengan perkara yang matang. Dan juga tegaslah bagi tahu yang kita ni serius. Kalau tak jadi, batalkan perhubungan. Tak perlu teruskan dan juga tak perlu ambil masa yang lama. Banyaklah kalau nak cerita tentang proses ta'aruf ni kan. Tapi berusahalah dengan cara yang baik dan juga belajarlah teknik ta'aruf yang baik. Jom cari jodoh dekat dalam Tijanah Omai, insya-Allah. Dekat situ ramai individu-individu yang memang serius nak cari jodoh dan juga nak berkahwin dalam tempoh setahun. Mungkin ada jodoh anda tak lama lagi. Usaha dulu, okey?